Okey. Ungkapan yang melibatkan set boleh dipermudahkan dengan melaksanakan operasi penambahan, penolakan dan penggarapan set. Okey, so kita tengok contoh 11 ini. Okey. So yang A ini, okey, dia adalah sama dengan set 2 darab 3 tambah dengan set 6. Set 6 tambah dengan set 6 itu 2 set 6. 1 set 6 tambah 1 set 6 dah 2 set 6. Ini dia akan jadi 6 set 7 tolak set 7 punya square. So 6 set 7 tolak 7. Okey. So yang ini dia adalah set 9 darab 2 tolak set 4 darab 2. 3 set 2 tolak 2 set 2, iaitu 1 set 2. 1 set 2 itu set 2 lah. Ini kita darabkan. Dia akan jadi 6 tambah 18 set 2 tambah 2 set 2 tambah 6 darab set 2 punya square. Ini adalah 12. So 18 tambah 20 set 2. Okey. So untuk yang ini sebenarnya kita boleh guna kalkulator lah. So yang 6 tambah 2 set 2 darab dengan 1 tambah 3 set 2. So dia punya jawapan 18 tambah 20 set 2. Set 18 itu 3 set 2. Set 8 itu 2 set 2. So set 18 tolak dengan set 8, dia dapat 1 set 2, iaitu set 2. So yang ini dia adalah set 7 darab dengan 6 tolak set 7. So dia akan jadi negatif 7 tambah 6 set 7. So set 2 darab set 3 tambah set 6, 2 set 6. Okey. Contoh 12. Okey. So kita nak permudahkan setiap yang berikut dalam bentuk A set B. So untuk yang ini dia adalah 9 darab 3. So 4 darab 3 set 3, 12 set 3. 7 8 1 darab 3. 7 9 set 3, 6 3 set 3. 5 25 darab 3, 5 darab 5 set 3, 25 set 3. So kita kena guna 4, 19, 16, 25 dan seterusnya. Ini perfect square. Kerana square root untuk perfect square itu dia adalah integer. 12 square root 3 betul. So 7 square root 243 itu 63 set 3. So 5 set 75 itu 25 set 3. Okey. Untuk seterusnya kita nak tengok adakah dia adalah serupa atau tak serupa. Okey. So yang ini 4 set 12. 4 set 12 ialah 4 set 4 darab 3. 4 darab 2 set 3, 8 set 3. 5 set 18 ialah 5 set 9 darab 2. 5 darab 3 set 2. 15 set 2. 5 set 6 itu 5 set 6 lah. So kita tengok set saja 4
set 3, set 2, set 6 itu dia tak serupa. Okey. So, maka dia adalah set tak serupa. Kalau dia punya set adalah sama, maka dia adalah set serupa. Okey. So, untuk latih diri 4.6 akan dibincang dalam video yang seterusnya.